Jangan betulkan skrin gadget anda. Anda bukan menyaksikan filem Polis Evo, tetapi anda bersama saya, Inspektor Muhammad Iman Muayyad bin Azhar, dalam pertandingan sayembara baca dan kongsi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Rakan pendengar yang saya hormati, catatan anak detektif hasil nukilan Zulaiha Abdul Rahman diterbitkan oleh Hamara Publication pada tahun 2023 merupakan sebuah buku general penyiasatan yang amat menarik dan berinformasi. Sebab itulah saya begitu teruja untuk berkongsi info tentang buku ini dengan para pendengar. Buku ini menceritakan tentang kehidupan bapa penulis iaitu Sarjan Abdul Rahman yang merupakan seorang detektif di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik. Beliau acap kali terlibat dalam operasi membanteras jenayah dadah. Rakan pendengar sekalian, tahukah anda terlalu banyak cabaran dan dugaan yang perlu diharungi oleh seorang detektif dalam menjalankan tugas mereka? 3 dekad berkhidmat di Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik menyebabkan bapa penulis amat runsing tentang masa depan anak bangsa. Ya, dadah berbahaya. Dadah itu najis. Dadah umpama jerat serupa jerami. Oleh itu, bacalah buku ini. Banyak ialah penagih dan kartel dadah berjaya dibongkarkan agar kita tidak sesekali terjebak. Kawan-kawan usah takut. Buku ini bukan sahaja menceritakan berkaitan dadah, tetapi juga komitmen bapa yang bijak membahagikan masa terhadap tugas dan tanggungjawab kepada keluarga dan negara. Impaknya dapat kita lihat betapa seseorang anak menghargai dan memandang tinggi pengorbanan bapa sehingga menyambung perjuangan tersebut meskipun dalam perspektif berbeza. Maka terhasillah buku ini. Buku yang mengandungi 248 halaman ini syarat dengan pengetahuan. Sangat berbaloi terutama kepada rakan-rakan yang bercita-cita ingin menjadi polis serta yang meminati kisah jenayah dan penyiasatan. Tambahan pula, laras bahasa yang santai dan mudah difahami menjadikan buku ini bukan sahaja sesuai dibaca oleh golongan dewasa, tetapi juga kanak-kanak seperti saya. Cuma adalah diharapkan buku ini ditambah baik dengan ilustrasi berwarna yang boleh menarik minat ramai pembaca. Sebelum mengundurkan diri, ingatlah pesan Laksmana Hang Tuah dalam filem epik Puteri Gunung Ledang. Kalau nak menurut, biar berakal. Kalau nak mengikut, biar pintar. Sekian.